Okey, macam mana nak tambah kad kredit ataupun debit ataupun kita nak buat automatic payment. First step, lepas kita dah buka Ads Manager, dekat sini kan ada campaign kan. So, buka dekat bahagian billing and payment. Dah tekan tu. So, tekan payment setting. Step yang kedua, payment setting. Kalau macam akaun saya ni gunakan akaun top up. So, kalau saya kata nak top up, saya add fund lah. Tapi kalau kata nak pakai kad kredit ataupun kad debit ataupun kita panggil automatic billing, setiap RM10 ke setiap ikut Facebook tetapkan lah. Kalau RM10 dia tetapkan, maknanya RM10 lah dia tolak. Automatic lepas kita add kad tu. So, cara nak ada automatic billing tu tanpa kita perlu top up lagi lepas ni. So, tekan add payment method. So dia akan tanya kita nak turn on automatic billing kan. So bila turn on ni maknanya kita masuk kat debit atau kat kredit, dia akan automatic charge lah dekat kad kita tanpa perlu kita top up macam kaedah yang pertama tadi tu lah. So follow je step dia, debit atau credit card, tekan next, masukkan nama korang lah. Lepas tu masuk nombor kad, masukkan nombor dekat detail dekat kad tu dan nombor keselamatan yang ada kat belakang kad. Ni belakang kad Itu tekan ni tarikh expired kad tu. Ini tarikh keselamatan kat belakang. Boleh check kat belakang kad. Itu tekan save. Itu je step dia.